Assalamualaikum murid-murid. Saya Cikgu Najiha. Hari ini kita akan bacakan pantun yang bertajuk Jom Pilih Makanan Sihat. Pergi ke pasar membeli sayur, singgah sebentar membeli roti. Jika kita makan sayur, badan sihat setiap hari. Pergi ke kebun memetik cili, singgah sebentar di tepi kali. Kurangkan gula hidangan sendiri, elak penyakit di kemudian hari. Minum susu di waktu pagi, makan roti bersama madu. Makan sihat setiap hari, badan kuat tidak lesu. Pergi ke kebun memetik buah, buah segar banyak pilihan. Makan sihat jangan berubah, jadikan amalan sepanjang zaman. Itu sahaja.